Tuntutan RM700 ini Amy lihat ramai yang tak perasan, yang tak tahu walaupun mereka layak dan boleh tuntut RM700 ini. Jadi dalam video pada kali ini Amy nak beri sedikit peringatan yang mana ada sesetengah golongan tuntutan ini bakal berakhir pada hujung bulan ini pada 30 hari bulan Jun 2025. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan tuntutan RM700 ini yang mana ada segelintir pihak tuntutannya bakal berakhir pada hujung bulan ini pada 30 hari bulan Jun 2025. Jadi dalam video pada kali ini, Amy nak beri peringatan kepada anda di luar sana supaya melakukan tindakan yang sewajarnya tuntut RM700 ini kalau anda berkelayakan, kerana Amy lihat ramai sebenarnya yang berkelayakan yang boleh tuntut RM700 ini tapi tak perasan, tapi tak tahu, menyebabkan mereka terlepas pandang. Jadi selepas 30 hari bulan Jun ini, kalau anda antara golongan yang bakal dijelaskan sebentar lagi, anda mungkin tidak lagi boleh tuntut RM700 ini. Okey, RM700 ini adalah komponen RM50 setiap hari selama 14 hari di bawah MySalam. Konsepnya lebih kurang sama seperti insurans, di mana kalau anda dimasukkan ke hospital, tinggal di ward, anda boleh tuntut RM50 satu hari selama 14 hari maksimum. Sepanjang tahun itu, kalau katakanlah sebagai contoh anda dah tuntut sebelum ini RM50 untuk 10 hari, ada lagi baki 4 hari, bermakna kalau katakanlah selepas itu anda dimasukkan lagi ke ward, tinggal di ward, kerana anda masih lagi ada baki 4 hari yang boleh dituntut. Jadi kalau katakanlah kunjungan ataupun anda masuk ke ward untuk kali kedua itu selama 4 hari, jadi 4 hari itu juga anda boleh tuntut 50 hari satu hari, bermakna 4 hari RM200. Okey, yang dimaksudkan dengan yang bakal berakhir pada hujung bulan 30 hari bulan Jun 2025 ini adalah tuntutan untuk tahun 2024, tahun lepas. Jadi kalau katakanlah, cuba anda semak kembali, kalau katakanlah tahun lepas anda pernah dimasukkan ke ward, tinggal di ward, mungkin gara-gara sakit perut, mungkin juga atau penyakit-penyakit lain seperti demam denggi dan sebagainya. Kesemua ini sebenarnya anda boleh tuntut untuk dapatkan RM50 satu hari, maksimum 14 hari. Jadi maksimum 14 hari ini bermakna RM50 darab dengan 14 hari, RM700 setahun anda boleh tuntut. Untuk kes-kes tahun 2024 seperti dinyatakan sebentar tadi, kalau masih lagi belum tuntut, anda boleh hantar tuntutan anda sekarang ini sebelum berakhirnya 30 hari bulan Jun 2025. Tuntutan boleh dilakukan di mysalam.com.my. Ini ulangi, mysalam.com.my. Tapi harus diingatkan, untuk tuntutan tahun 2025 masih lagi dibuka sepanjang tahun sehinggalah ke hujung tahun 2025. Yang dimaksudkan bakal berakhir pada 30 hari bulan Jun ini hanyalah untuk tuntutan tahun lepas, tahun 2024. Okay, bagi mereka yang mungkin masih keliru berkaitan dengan MySalam ini, untuk mereka yang berkelaikan, ada dua jenis tuntutan yang anda boleh lakukan jika berkelaikan. Yang pertama tadi adalah tuntutan hospitalisasi, iaitu RM50 setiap hari selama 14 hari maksimum sepanjang tahun. Jadi ini adalah untuk kalau katakanlah anda sakit, pergi ke hospital, anda diminta untuk tinggal di ward. Jadi kalau katakanlah anda tinggal di ward ini satu hari, sebagai contoh, anda boleh tuntut RM50 satu hari. Kalau 2 hari bermakna RM100, 3 hari RM150, 4 hari bermakna RM200. Kalau 14 hari anda tinggal di hospital, bermakna anda boleh tuntut jumlah maksimum RM700. Yang dibenarkan untuk dituntut sepanjang tahun hanyalah maksimum 14 hari sahaja. Manfaat kedua yang anda boleh gunakan di bawah MySalam ini adalah manfaat penyakit kritikal, di mana kalau anda terkena daripada 50 senarai penyakit kritikal yang disenaraikan di mysalam.com.my, anda boleh dapat tuntutan sebanyak RM8,000 secara one-off diberikan kepada anda. Dan ini hanyalah sekali seumur hidup sahaja, bermakna kalau katakanlah tahun 2024 anda dah tuntut untuk manfaat penyakit kritikal RM8,000 ini kerana terkena mana-mana penyakit kritikal yang disenaraikan, jadi tahun 2025 anda tak boleh lagi tuntut kerana tuntutan untuk RM8,000 ini hanyalah sekali seumur hidup sahaja. Jadi untuk tuntutan bagi manfaat hospitalisasi dan juga penyakit kritikal ini untuk tahun 2025 seperti dinyatakan sebentar tadi masih lagi dibuka sepanjang tahun sehinggalah ke hujung tahun. Untuk menghantar tuntutan, anda boleh pergi ke MySalam
mysalam.com.my, dan ada dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan untuk dihantar bagi membolehkan proses verifikasi dilakukan oleh pihak MySalam sebelum amount tersebut diberikan kepada anda. Jadi sekali lagi diingatkan berkaitan dengan untuk tahun 2024, anda masih lagi boleh tuntut sekarang ini sebelum berakhirnya 30 hari bulan Jun 2025. Berbaki beberapa hari saja lagi sebelum kita menuju ke penghujung bulan Jun 2025 ini. Jadi kepada mereka yang mungkin masih lagi belum menuntut tetapi berkelaikan kerana pernah dimasukkan hospital tahun lepas, anda boleh hantar sekarang ini sesegera yang mungkin bagi proses-proses tertentu dilakukan oleh pihak MySalam untuk proses verifikasi dan kelulusan serta amount diberikan kepada anda dengan sewajarnya. Dan anda juga boleh menyemak kelaikan anda untuk MySalam ini di platform yang sama, iaitu di mysalam.com.my. Secara amnya, mereka yang layak untuk terima MySalam ini adalah mereka yang lulus STR 2025. Tapi harus diingatkan ada had umur ditetapkan untuk manfaat MySalam ini, iaitu mereka yang berumur 65 tahun dan ke bawah sahaja. Jadi kepada mereka yang berumur di atas tidak layak untuk manfaat bagi MySalam ini. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.